Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda pernah dengar tak jenama OTB Boots ni? Okey, kalau anda belum pernah dengar, anda kena tengok video ni. Sebab ini adalah the most iconic military boots in the world. Jadi, jom kita kenali jenama OTB Boots ni. Kenapa dia begitu ikonik dalam dunia ketenteraan? Okey, sebelum tu anda pernah dengar tak tentang pasukan US Navy SEAL? US Navy SEAL ni adalah pasukan elit utama tentera laut Amerika Syarikat. Navy SEAL. SEAL tu membawa maksud sea, air dan juga land ataupun laut, udara dan juga darat. Iaitu nak menunjukkan keupayaan mereka untuk beroperasi dalam semua bentuk keadaan. Mereka ni adalah Special Operation Forces ataupun dengan kata yang lebih mudah nak bagi faham, mereka ni lebih kurang macam Pascal lah. Mereka banyak beroperasi di laut dan juga darat. Cuma masalahnya ketika itu bila mereka masuk dalam laut, berenang, naik ke darat, problemnya adalah kasut jadi berat. Jadi mereka susah untuk nak berlari dan dalam masa sama impact dia kaki melecet. Jadi option lain ketika itu daripada laut mereka berenang sampai ke darat, mereka perlu tukar kasut untuk sambung operasi di darat pula. Jadi keperluan US Navy SEAL dan juga pasukan Special Operation Forces yang lain ketika itu adalah kasut yang boleh beroperasi di air dan juga di darat. Sedangkan kasut boot biasa tidak direka untuk berenang, kemudian naik ke darat, berlari dan juga bertempur. Dan dari sini lahirnya OTB Boots ni yang bermaksud Over the Beach. Nama ni diambil sempena nama jenis operasi ataupun mission yang mana misi dan kebanyakan task US Navy sini mereka perlu berenang di laut, kemudian naik ke darat, berlari dan juga bertempur. Jenama OTB Boots ni dia memang unik. Dia lain daripada kebanyakan jenama-jenama lain. Okey, kebiasaan jenama-jenama lain mereka bermula dengan membuat kasut untuk umum, kemudian baru diusulkan ke pihak tentera untuk kegunaan tentera. Berbeza dengan OTB Boots ni, mereka bermula dengan US Navy SEAL yang jumpa dengan seorang designer kasut yang bernama Dan Ellis. Jadi mereka request kat designer tu tolong buatkan satu kasut, desainkan satu kasut khas untuk kegunaan mereka untuk US Navy SEAL sesuai dengan operasi-operasi mereka. Jadi kasut ni OTB Boots ni dia bermula daripada tentera kemudian baru ke umum. Sebab tu kemudian barulah nama tu wujud. Dia ambil nama OTB Boots ni sempena nama operasi Over the Beach. Dia bukan nama marketing tapi dia adalah nama jenis operasi. Dan kemudian jenama OTB Boots ni diguna juga oleh Special Operation Forces yang lain. Jenama OTB Boots ni jenama besar ke ataupun jenama kecil? Okey, dalam community tactical ia adalah jenama yang high end, jenama yang disegani, digunakan oleh Special Operation Forces. Tapi dalam market global dia tidak sebesar macam 511, Nike dan lain-lain. Dia kira orang awam tak kenal, tetapi dalam dunia ketenteraan, dalam community tactical, ia adalah jenama yang disegani dan dihormati. Tapi kenapa jenama OTB ni macam tak popular je? Okey, sebenarnya ia bukanlah lifestyle brand dan mereka tidak membuat marketing secara heavy dan mereka juga tidak sponsor influencer secara besar-besaran. Tapi mereka dah ada klien yang tersendiri. Fokus mereka adalah professional and user. Kira jenama ni exposure-nya rendah tapi credibility-nya tinggi. Kemudian sampailah satu masa berlaku satu perubahan besar-besaran yang mana OTB dibeli oleh company New Balance. Tujuannya New Balance ini nak menang kontrak Jabatan Pertahanan US secara besar-besaran. Selepas OTB dibeli, nama OTB ini tidak dikekalkan. Kemudian teknologi OTB ini telah diserap masuk ke dalam division yang baru iaitu New Balance Tactical. Kemudian sebahagian model telah didiscontinue, sebahagian model lain telah dijenamakan semula di bawah New Balance. Dan disitulah pengakhiran OTB. Selepas OTB dibeli oleh New Balance, jenama ni bagaikan macam terpenjara. Tapi dia punya designer dia Dan Ellis, dia tak berhenti kat situ je. Dia terus berkarya, dia bekerjasama dengan pihak Altama untuk nak hidupkan kembali dia punya konsep kasut dia yang
boleh beroperasi di air dan juga darat. Dan dari situ lahirnya Altama Maritime Assault, yang mana hari ini sangat popular kasut tu. Jadi kalau anda pakai ataupun anda lihat kasut Altama Maritime Assault, ketahuilah ia berasal daripada OTB Boots ni. Sebab tu kalau komuniti taktikal dia melihat Altama Maritime Assault ni bagaikan DNA OTB ada dekat dalam dia. Sebab tu juga kalau anda beli Altama Maritime Assault tu, dekat kotak tu dia akan tulis Altama OTB Maritime Assault. Dia OTB tu bukan sekadar nama untuk operasi over the beach, tetapi sebagai penghormatan kepada jenama asal. Selepas tamatnya kontrak dengan New Balance baru-baru ni, dia membolehkan OTB ni bangkit semula, dilahirkan semula. Mereka kembali nak ambil semula pasaran yang pernah mereka kuasai satu ketika dulu. Okey, bersama dengan tim mereka yang asal dan juga misi yang sama, iaitu build the best tactical boot for elite professional. Dan yang lebih menariknya lagi, OTB ni serta-merta mendapat EGA approval daripada USMC, iaitu United States Marine Corps, iaitu kebenaran rasmi untuk nak menggunakan logo Eagle, Globe and Anchor, logo USMC tu pada boots mereka untuk digunakan oleh USMC. Okey, ini adalah satu pengiktirafan yang sangat besar, sebab nak dapatkan EGA approval ni dia memerlukan syarat dan penilaian yang sangat ketat. Baru-baru ni telah berlangsungnya SHOT Show 2026 di US. Okey, SHOT Show ni adalah pameran taktikal yang terbesar di dunia. Dan di situ OTB ni telah umumkan kasut terbaru mereka sempena kebangkitan kembali mereka. Okey. Dan untuk kategori kasut dan boot di SHOT Show itu hari, boleh kata yang OTB Boots ni, jenama OTB Boots ni yang paling mendapat perhatian. Dan sekarang ini memperkenalkan OTB Pirata sempena kebangkitan kembali OTB Boots. Okey, dan ini adalah unit yang pertama sampai di Malaysia. Dan untuk video kali ni fokus saya adalah nak memperkenalkan jenama dulu, dan tentang kasut saya akan review di lain video. Okey, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. OTB Boots, the most iconic military boot in the world.